Tempat paling best untuk umat Islam beribadah adalah di masjid. Selalunya kalau cakap tentang Islam di Malaysia, orang akan terus pandang kepada Melayu. Tapi sebenarnya di Malaysia, kita ada umat Islam dari bangsa lain juga seperti kaum India dan juga kaum Cina. Dalam episod pertama, saya akan tunjuk dekat korang reka bentuk masjid berlandaskan Chinese yang berada di Klang, Selangor. Assalamualaikum, saya Zaf dan ini adalah Masjid Jami' Cina Muslim Klang. Okay guys, kita baru sampai dekat Masjid Jami' Cina Muslim Klang. First impression dekat sini kan, parking dia okey lah, agak luas. Tu dia punya parking motor besar-besar tau. Kalau kita tengok bentuk masjid dari luar ni, memang tak nampak masjid sebab dia tak ada kubah, tak ada bulan bintang pun semua kan. Tapi ini sebenarnya masjid style Chinese punya. Jom kita masuk dalam masjid. Aku nak tunjuk korang macam mana gambaran masjid Chinese Muslim. Masjid Jami' Cina Muslim ini berada di Taman Botani Klang. Diberi nama Masjid Jami' kerana di masjid ini terdapat solat Jumaat. Kalau korang nak tahu, ini adalah khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ini dalam bahasa Cina. Masjid Jami' Cina Muslim Klang ini diinspirasikan dari 50 buah masjid di China. Antaranya ialah Masjid Xi'an. Yang ni kan, dia macam cerita Cina zaman dulu-dulu ni. Di setiap dinding-dinding masjid terdapat kata-kata dan ayat yang memotivasikan diri kita di dalam bahasa Cina dan juga terjemahan di dalam bahasa Melayu. Ini adalah masjid Cina Muslim yang kelima di Malaysia. Tapi untuk di Selangor, ini adalah masjid yang pertama. Keluasan Masjid Jami' Cina Muslim ini kira-kira sekitar 2.98 ekar yang memuatkan seramai 1,000 orang jemaah dalam satu masa. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk merasai sendiri perasaan solat dalam Masjid Chinese Muslim ini. Cadangan pembinaan Masjid Jami' Cina Muslim ini adalah daripada JAIS, Jabatan Kerjaya Selangor dan juga MACMA pada 20 Disember 2017 dengan total kos pembinaan sebanyak 30 juta ringgit Malaysia. Guys, jadi ini saja yang saya dapat share dengan korang. Jangan lupa like, komen dan juga siapa yang belum subscribe. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak share dengan korang semua. Buat masa sekarang, itu sahaja. Kita jumpa di next video.